Jom kali ni aku bawa korang ke Jepun. Assalamualaikum semua. Sebelum tu jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Okey, kali ni aku nak bawa korang semua ni ke kedai barangan Jepun yang terletak di Shemlin Perkasa. Di Lulu, dalam bangunan tu dia ada jalan-jalan Jepun. Semuanya barang-barang Jepun. Satu lagi aku nak bagi tahu, di Lulu ada satu, di Shemlin Perkasa ada satu lagi yang terletak di M3 Mall. Di dalam M3 Mall tu tingkat 3 tak silap aku, ada juga jalan-jalan Jepun. Korang boleh pergi sana, semuanya barangan daripada Jepun. Bukan barangan baru lah kan, barangan second hand je, barangan-barangan terpakai daripada Jepun. So bolehlah korang nak cuci-cuci mata yang mana sekitar-sekitar KL ataupun yang berdekatan ataupun yang berminat dengan pre-love barang-barang Jepun. Okey, yang jenis suka dengan branded Jepun, korang boleh pergilah ke jalan-jalan Jepun yang terletak di Shemlin Perkasa dengan M3 Mall. Tak silap aku ada lagi dia punya branch di tempat lain, tetapi aku tak pasti. Korang boleh tengok barang-barang dia macam Cina pun ada. Dia punya mangkuk tingkat, dia punya bekas-bekas dia. Korang boleh tengok ukiran dia. Lukisan-lukisan dia sama je, lebih kurang macam Cina punya lukisan. Okey, korang tengoklah, aku pun tak nak cakap. Korang boleh tengok video-video aku ni sampai habis. Sebelum tu jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Dia ada juga di sebelah mainan, nanti korang boleh tengok. Di tempat mainan, di tempat pakaian. Dia buat ini pula di tempat macam towel. Okey, korang tengoklah, korang tengok. Dia bukan setakat pakaian, barangan dapur, gelas-gelas, beg-beg pun ada. Okey, beg. Lepas pada tu barangan-barangan lain macam meja ke, orang panggil apa ni, perkakas lain pun ada. Ini kasut-kasut yang daripada Jepun. Korang boleh pilih, dia ada semua, kasut lelaki, kasut perempuan, semua ada. Semuanya ada di jalan-jalan Jepun, di kedai. Korang kena datang ya. Inilah yang aku katakan tadi. Meja pun ada. Ini korang nak teropong apa, Cik Kiah ke apa ke, semua ada dalam tu. Korang boleh tengok. Okey, semuanya ada. Okey, korang kena datang. Rugi korang tak datang. Kalau aku cakap pun korang tak faham, aku pun tak faham, duk belete je kan. Nanti korang datanglah sendiri, korang tengok video ni sampai habis. Okey?
Okey, untuk datang ke sini memang parking tu ada di bawah floor sana. Makna tak payah kau orang nak fikir parking tu senang aje. Dia pun pakai, orang panggil apa, dia scan dulu nombor plate, lepas tu keluar baru bayar. Ini adalah alat-alat muzik daripada sana lah, daripada Jepun punya alat-alat muzik. Ini kayu. Ting 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 ting. Itu dia, gitar dengan harga-harga yang berpatutan lah. Kita ada juga set-set camping, kemah, golf, iron golf, toy pun ada, bear untuk kanak-kanak. Okey. Lepas pada tu, dia ada juga bahagian pakaian scuba, diving. Semuanya adalah. Kalau kau apa yang kau orang cari tu, insya-Allah ada. Baju budak, baju dewasa untuk scuba diving ada. Kualiti pun masih okey lagi. Aku tengok masih okey lagi. Okey, dengan joran pun ada. Mesin dia pun ada. Okey, kalau sebelah sana pula, okey, ni untuk mainan-mainan skateboard ke, bola-bola golf, badminton, tenis. Okey, itu helmet. Ada, kau kena datang. Kalau aku cakap ni tak habis. Ini pula di sebelah mainan kanak-kanak. Okey, harga dia pun korang nilai lah sendiri, korang datang. Dia ada mahal, ada murah, mengikut condition yang dia jual. Okey, dia part-part sebelah sini ni memang banyaklah mainan-mainan dia. Kamen Rider, apa lagi, Suria Baja Hitam. Kau boleh tengok sebelah sini. Ini adalah orang panggil sebelah, semuanya mainan-mainan. Bahagian mainan memang luas. Okey, jangan lupa subscribe ya. Jumpa lagi.